Hei, muka kau lagi. Hei, aku tak sukalah berjumpa dengan kau ni. Asal jumpa je bergaduh. Asal jumpa je nak bertekak. Kau ada pakai ilmu apa-apa ke kat aku ni? Memang. Macam-macam ilmu aku ada. Ilmu hitam, ilmu hijau, ilmu macam-macam lagi yang kau nak mana satu? Kau beritahu aku. Oh, pandai kau menakut dengan orang. Kau ingat kau seorang je ke ada ilmu? Kau ingat aku tak ada? Kau ada ilmu juga? Kau tak payahlah. Kalau setakat apa ilmu mengurat seorang kau yang tak jadi tu, tak payah. Lupakan je lah. Kau jangan nak cabar aku, Ras. Oh. Kau jangan nak cabar aku. Ha? Meh ah? Meh, kau tak tahu aku macam mana lagi. You don't know me, bro. Okay. Ha? Come on, sini, Meh. Sini. Meh. Mana? Masuk. Okey ke tak okey tu? Kau diam ah. Ini nak mengamuk-mengamuk, marah macam ni, cari Midah ni dah kenapa ni? Mesti ada hal ni. Adalah. Hal penting. Ini tak lain, tak bukan. Cerita pasal duit lah ni. Duit untung investment tu kan. Ni dah berapa lama dah tak dapat? Dah berapa bulan tak dapat ni? Itulah, Abang dah cakap dah. Investment tu mengarut. Sibuk untung. Rugi adalah. Siapa cakap rugi? Tak rugi pun lah. Saya tak kira. Saya akan tetap dapatkan saya punya untung tu. Bukan sikit tau. Berganda-ganda saya tambah hari tu. Berganda-ganda? Hari tu mula-mula saya dengar buat invest RM5,000 je, maknanya sekarang dah banyak dah. Aduh, jenuh lah macam ni. Mana nak cari bidah ni? Hanguslah duit kita semua tu. Abang tolonglah call Hafiz, tolong Abang tak campur, dah cakap dah gitu. Alah, tolonglah abang. Padan muka. Geramlah aku ni. Dah ni. Geram tak? Best. Benci lah. Suka nak sikitkan hati kita geram nak. Sakit hati. Tapi kan, semakin hari ku kenang, semakin hari ku pandang, semakin hari ku marah, semakin sayang. Tak tahulah dia ni. Makin aku nak marah dia, aku makin sayang pula dekat dia. Tak suka lah rasa macam ni. Kat rumah tu ada CCTV, aku dah pasang. Dola ke? Apa mimpi Dola ni cari laki aku ni? Ni mesti ni sebab dulu kau dah lahirkan diri kan? Kau hutang laki aku kan? Hello. Assalamualaikum sayang. Sayang!